Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ni dekat pasar lah. Hari ni kita buat video ya semula. Dah lama tak buat video. Hari ni orang-orang kampung ada macam-macam lah. Ada bendeng, ada terung, ada kencur. Itu isi dia, isi kencur. Siapa tak pernah tengok. Okey. Ni paling rare lah, belimbing kuning. Payah jumpa. Ini bagus ya kalau orang yang ada sakit kanser kan, cari belimbing ni. Tumbuk, tepek dekat tempat yang kena kanser. Antara yang mujarab lah buat kanser. Hari ni ada memplam muda. Yang masak pun ada. Macam-macam ikan kering lah. Sepiring kita jual RM3 saja. Ikan duri, ikan belanak, ikan gelama, dan macam-macam lagi. Ada penyapu pun dah. Siapa nak penyapu dah cari penyapu. Sini ada penyapu. Ni telur ayam kampung, sebiji 80 sen. Garam, kelapa. Siapa nak kelapa? Ini nak Deepavali boleh lah. Tak lama lagi ada nak dekat Deepavali boleh cari kat sini. Ada kelapa, insyaAllah ada. Stok akan ada sampai tak lama lagi. Antara barang-barang kampung lah. Kunyit, serai, lengkuas. Barang buncit. Siapa nak barang kuncit, barang-barang untuk buat masak, boleh datang ke Pasar Awan Sabak Benam. Tempe pun ada. Ini paling best lah, nak udang. Nak udang pun ada.